Tapi mungkin sepanjang dia tidak menutup aurat tu, ada orang nampak, ada orang tangkap gambar, ataupun dia ni memang pelakon. Kita ada pahala MLM, kita ada dosa MLM. Jadi sejauh mana dosa MLM dan juga pahala MLM ni berterusan. Dalam bab pahala kita tak bincangkan sangat pada sesi ataupun siri yang kali ni, sebab Allah SWT memang rahmat Allah ni sangat luas. Pahala Allah SWT tak berkira. Tapi dalam bab dosa, sejauh mana dosa tu akan berhenti, kalau kata jalan tu masih lagi ada, sedangkan tuan ni ataupun yang memulakan jalan tu sudah pun bertaubat. Jadi sebagai contoh, saya bagi contoh aurat. Bila kata aurat ni, kalau ikutkan orang yang membuka aurat ataupun orang yang tidak menutup aurat ni, dia mungkin ada satu pilihan yang dia telah pilih, yang dia tidak mahu menutup aurat. Tapi mungkin sepanjang dia tidak menutup aurat tu, ada orang nampak, ada orang tangkap gambar, ataupun dia ni memang pelakon. Jadi adakah setelah dia bertaubat, setelah dia menutup aurat, adakah dosa tu masih berterusan? Itu satu persoalan lah. Yang kedua, kalau ada orang tu dia telah memulakan satu jalan yang buruk, kemudian dia telah bertaubat dan mengisytiharkan taubatnya tu, tapi jalan tu tak dapat, dia tak dapat nak tutup, orang masih lalu jalan tu, adakah Allah memberikan lagi dosa kepada dia? Kalau ikut zahir hadis tadi, tadi tu hadis tadi, zahirnya nampak macam dia akan berterusan lah dapat dosa sehinggalah ke hari kiamat, kalau ada orang lalu lagi jalan yang dia mulakan tu ataupun jalan yang dia buat tu untuk memulakan satu dosa.